Ni. Retro! Minggu ni kita main tajuk retro. Apa pula nak jahanam tak tahu lagi. Janji retro. Janji retro. Retro. Ha? Ya, hantar retro. Tak tahu? Tu satu retro tu. Oh, ya. Tu zaman tu lah. Tahu tak tahu? Tak tahu. Kalau nak tahu, tunggu kami. Hoi. Lepiak apa? Bebas apa? Sampah masuk seluar. Itulah orang suruh orang pakai satu penyepu, satu penyedok. Yang satu menyepu sampai dua menyedok pasal. Mana ada dua penyodok? Tu satu dua. Amboi, sedap mulut. Hak ni penyapu. Hak ni penyodok. Hak ni sodok muka hang. Sodok benar. Ni pergi mana ni? Nak macam sambut Christmas lah ni. Ikut hang lah Christmas. Tak mana kau ajak tengok wayang ke? Aku ajak tengok wayang lah. Dia pakai macam orang sambut Christmas je bang. Mana ada Christmasnya? Mana ada? Ni dengan rambut dengan macam pokok Christmas saya tengok. Boy. Ni. Aku ni beli mahal tau semua ni. Ni. Brand tu. Tengok. Brand apa ni? Yang ni brand apa? Brandy. Sesuai dah dengan hang. Awak pula? Sesuai dah. Brandy tu kena dah. Awak? Macam orang mabuk minum brandy dah pakai macam ni. Boy. Kata kat aku yang hang pun badan kerja sampah pakai pertama ini brand apa? Ni. Yang ni brand set baru punya. Brand set. Ada ke? Ada. Sekali dia buat pegang. Oi, ni mamak mana mamak? Hang tak janji ke mana mamak? Tak jumpa dia 2 hari tak jumpa dia. Aku ingat nak ajak tengok wayang. Oi. Boy. Oi. Hang macam Bonnie M. Bonnie M. Ni Bonnie M. Nampak macam bonsai Afrika nampak. Segak macam mana? Pergi jumpa Lechmi. Pergi jumpa Lechmi. Lechmi. Pergi macam ni lah. Pergi macam ni cukup lah. Seles pinggang lah. Seles pinggang lah. Bunga apa tak ada? Bunga apa? Ada bos ringgit. Apa kat mak aku, Sat? Ni, bawa lah bunga. Lain kali bunga rose apa kan? Ni aku pun dah cukup pokok bunga dah. Mau apa lagi? Nah, ada lah bunga. Bunga rose, black rose. Ni, apa cerita ni? Awak main siapa? Tak tahu tebuan ni hurung siapa? Duk jauh sikit. Hang duk tepi sarang. Itulah. Tepi sarang. Alah, peli lah aku. Alah, melawak sikit. Alah, aku suruh dia attack tak? Attack! Amboi, marah. Ni janji dengan apa? Lechmi pukul apa? Pukul 7. Pukul 7? Lah, pukul berapa hang tahu? Pukul 10. 10 tu hang tengok ni jam aku. Hang tengok Pak Jil lagi makan jam. Loh, kau apa? 3 dah. Ya Allah, Lechmi. Tak pasal duk kelang kabut. Kelang kabut. Lah, pukul 3 aku dah habis shift dah. Markang kalau tunggu tang tu, dia jadi pokok dah tang tu. InsyaAllah. Tahu? InsyaAllah pula. Okey. Ni, dah ni aku janji dengan Li nak pergi tengok wayang. Simple meh. Gambar bagus meh, gambar Nagin. Elok mak aku pesan 3 kilo. Apa dia? Apa dia pesan 3 kilo? Daging. Lain kali simpanlah rambut tutup depan tengah. Sagi pergi kedai tebuk lubang ni pergi tengah. Gambar Nagin. Nagin tu cerita Hindustan, cerita pasal gajah. Gajah. Ya, sekok lagi bengak. Awak ni ada. Gajah kalau gaji ni ulang Nagin. Simpanlah lagi berkampak macam tu. Ni macam mana? Jom ah. Boleh ikut kami. Tajuk apa tu? Apa tu? Ina maple, ina seri, ina kapur. Apa tak tahu lah. Ni ang jadi translator ang ikut kami. Translator? Kami bukan faham pasal Tamil tu. Jom. Boleh? Ambil penyapu ni. Ambil tak kopi aku? Ambil tak kopi dulu. Habis aku? Hampir kemudian lah. Ambil kemudian. Kemana kau nak pergi? Mau Ini beli dia tiket Rugi wayang. Samsung. Ya. Balik ke depan. Ke depan. Ya, kita tanya Kak Syira Rusi. Apa kata kakak? Apa teruknya? Cuit. Cuit. Cuit tahu kan, setiap minggu bila Cuit muncul di atas pentas, anda selalu berjaya mencuitkan hati penonton, ya. Tapi berkali-kali dah saya katakan, lawak mesti ada pengisian. Konten tu, konten lawak tu di mana? Ya? Saya nampak kontennya berterabur. Ya? Tak fokus. Kalau ikutkan baju dah cantik dah. Ya, mendapati tema retro sangat. Tapi lawak dia agak busuk lah, bro. Ha? Ya?
Tolong perbaiki lagi sebab anda ada potensi, ya. Keluar aja orang dah ketawa dah, tapi tak ada konten. So kalau ada konten lagi kita ketawa, betul tak? Ya, Apa semua tunggu apa lagi? Minggu depan buat yang terbaik. Tu dia. Orang retro cakap. Orang retro cakap utara. Tak tahu bunyinya lagu mana. Dia ni. Kakak cakap ni. Kakak cakap persembahan mereka mencuit hati. Tapi? Aku tengok Mak Saleh tu sengih pun tidak. Dia mana? Pam. Dia mana faham. Sila. Okey, jadi sekiranya anda berminat dengan kumpulan cuit Telawat cuit dan hantar ketika kedua 888 dan untuk 20 dia telawat 20 diikuti dengan mencuit dan hantar ketika kedua 888 dan untuk dia bukan telawat 35 atau 10 diikuti dengan mencuit dan hantar ketika kedua 888. Itu dia persembahan yang kedua untuk bertemakan retro. Jadi kita bersama kumpulan